Man untuk cuba mendapatkan sesuatu buat Melaka. Klasik, ada ruang untuk Cik Rashid. Hantaran kepada Syamsuddin. Akhirnya ada sesuatu yang dapat diraihkan oleh para penyokong Melaka pada malam ini. Biarpun pintu ke separuh akhir sudah pun tertutup, tetapi jaringan akrobatik dari Ahmad Syamsuddin memberikan keceriaan buat tuan rumah. Dari gerakan yang menarik diatur dan hantaran yang dilakukan oleh Cik Rashid, dinanti oleh Syamsuddin untuk satu aksi yang boleh mungkin menjadi antara jaringan terbaik bagi kempen Piala Malaysia musim ini. Joe Darul Takzim, juara bertahan, mara ke separuh akhir. Mereka akan berdepan dengan Kuala Lumpur City selepas menyelesaikan tugas suku akhir yang kedua ini di Stadium Hang Jebat untuk menjadikan keputusan muktamad Melaka 1, JDT 3, JDT Mara dengan kelebihan agregat 8-1.